Okay, Assalamualaikum. Kita dah sampai ke Masjid Katanning, Western Australia. Salah satu masjid yang dekat Pekan Katanning lah. Nanti aku beritahu apa the best part Masjid Katanning ni. Masjid Katanning ni dia ada sejarah tau. Dan sejarah dia tu adalah batu asas penubuhan masjid tu. Itu yang best. Itu yang best. Ni sekitar masjid ni lah. Tengok okay. Aku tengok ni Western Australia tau. Tengok. Mari kita belajar mengenal dan menyintai Tuhan. Selamat datang anak-anakku sayang. Tengok. Tengok dia. Anak soleh pemata hati ibu. Ayah bonda. Terima kasih ayah ibu. Toward excellent Muslim, knowledge is power. Ada bahasa Inggeris. Kita bukan tak bangga dengan bahasa kita, cuma kita tak enforce. Bukan kita tak betul-betul pegang bahasa kita. Kita banyak bahasa-bahasa rojak. Aku sendiri pun cakap bahasa rojak kan. Tapi dia orang memang jaga betul ya heritage. Tengok poket kita yang besar. Dan bila kita keluar daripada zon selesa, kita boleh tengok banyak perkara-perkara baru lah. Hey. Okay, inilah yang dipanggil salah satu sejarah. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hash, President of the Regional Islamic Dawah Council of Southeast Asia and Pacific. Tengok orang kita tau. Jauh betul masuk ke dalam ni Masjid Katanning. Kawasan Katanning ni kira tengah-tengah Western Australia ni. Kau lain orang kita bangga. Kita kena bangga dengan negara kita sendiri. Mana cakap sedih lah. Kadang-kadang kita sendiri kutuk negara kita. Gerak lu.